Ketang tu main lagi-lagi. Okey, assalamualaikum guys. Hari ni saya turun memancing. Hari ni hari Rabu. Hari ni tak kerja, 2 hari. So kita plan pergi mancing lah, tapi pergi berdua je. Saya plan nak pergi mancing dekat Rakit Rahim. Rakit Rahim tebing runtuh. Dengan cerita ada 2 orang pakcik kat atas tu. So kami berempat lah. Macam dah cat je rakit dia. Warna oranye lah rakit dia. Umi, warna oranye tu. Rakit dia warna oranye tu. Pakcik tu dah sampai? Pakcik tu dah cat rakit dia warna oranye. 2 orang kan pakcik yang tu. So kita jumpa atas rakit lah. Rakit ni dah renovation. Katanya ni rakit tertua kat sini. Dengar cerita lah. So jumpa kat rakit lah guys. Stay tune. Okay, jom kita ke rakit. Bila mancing ni memang semangat je. Cuba kalau nak pergi kerja, tak bangun. Inilah angler tetap Umi Nadra. Datang cari ikan. Datang bawa udang. Datang pergi ikan. InsyaAllah. Naik dulu. Sekejap saya naik dulu. Ni nak mancing? Dah lama dah? Dalam 3 tahun. Lama. Baik. Hari ni tak kerja. Esok tak kerja. Hari ni kita mancing. Acik tidur sini ke? Tak. Tak boleh. Saya malam sikit lah. Balik malam eh? Banyak ni. Kita cuba. Okey, hari ni kita pakai umpan udang hidup dengan udang kopek dengan sotong ikan. Sebabkan udang hidup pakcik Ibrahim tak dapat cari kan, hujan. So umpun pun tak ada. Dekat orang asli Bakar Batu tu pun tak boleh, tak dapat cari juga. Jadi kita tawarkan dengan udang. Bismillah. Okey geng, semua dah pacak rut. Kat sini ada 2 orang pakcik lah, ramah. So saya tunjuk sikit lah rakit yang dah siap renovate ni. Rakit dia dah lawa dah, warna oranye lah. Ni tempat kita rehat solat semua. Agak luas eh. Sebelum ni kecil je. Ni dapur dia. Oh, ini paling best. Korang pun tahu kan, saya suka masak dekat dengan sinki. Kita tengok toilet dia. Toilet dia regular. Tandas. Ada orang. Belum nampak lagi, dilihat dulu. Guys. Macam hotel 5 bintang, mosaic. Lepas tu ada air pancut. Patut lah. Ada shower room. Ada air shower. Yelah, nak mandi pun boleh. Nak mandi senang. Bawa je tuala. Inilah keadaan rakit. Mandi juga laut tu. Jun. Okay, kita tengoklah apa hasil ada. Nanti saya update, okay? Wah, dah strike. Ada? Lama? Tak melawan? Alah, hai. Kekek? Kekek labu? Apa ni? Ini ikan. Ini ikan. Ikan serkut? Tekut eh? Kokot. Tapi kan kita pernah goreng dia. Gerut. Gerut eh? Ha. Tapi sedap juga. Walau sebab ringan. Kolam kan kita orang tak. Pakcik sedekah ni. Minggu mana? Mi, tak tahu minggu. Nasi lemak. Sedap ke? Boleh lah. Boleh lah.
Oh, baik. Ush. Dia dah makan apa? Mi eh? Mi. Oh, patut dia dah ambil mi. Hadiah besar-besar cik eh. 10,000. Bismillah. Yang kalau tengok-tengok dorang post-post tu. Dia paling ni. Tidak bisa marah. Gigil depan dia. Jangan ikan mengkerong sudah. Tapi nak nunggu dia naik atas ni kena laju sikit lah. Ratio dia pun tak tahu berapa ni. Wah, itu dia. Uish, lagi dekat, lagi menekan. Ish. Kenapa gerong? Wah. Sama lah. Kau Mi. Gerong anak gerong. Aduh, alhamdulillah lah. Boleh lah. Oh, tengok ni rok kontut naik lagi ikan ni. Telan dalam pula tu. Besar sikit. Kita makan. Mana ikan? Oh, ini dia. Oh, Rot kontut. Rot kontut. Dapat gelama. Ini besar weh. Hmm. Oh, weh pun sedap. Patutlah kasar je bunyi loceng ni. Baik. Yang dia. Yang berani, yang ni berani. Yang ni tak takut. Tapi kalau yang apa tadi tu? Mata kecil je. Tak ada mata Dapat besar. 10 ekor ni. Buat sup. Ni buat goreng habis. Okay, thank you je. Syukran. Kau punya tu 2 kali lanjut. Habis tak ada bunyi lagi. Tak punya. Ni daun baru. Diorang siapa? Diorang acik je. Lah. Tunjuk sikit. Alhamdulillah. Baik lah. Berkat kesabaran dia seorang-seorang kat belakang kan. Itu air lah. Bau nak letak kat sini. Dia tak ada ni. Halo. Allah. Tolong pe. Dia makan kupang. Kupang. Besar? Tak. Lagi lah tu. Macam ni. Kalau panas. Sedap. Ustaz. Besar eh? Jap, saya datang bawa sauk. Sauk. Ni. Baik dah. Ada. Ada. Dia ni. Ni. Allahu Akbar. Jangan gantung cik. Kaci. Astagfirullahaladzim. Baik. Baru cakap-cakap kaci-kaci ya pula. Kaci guys. Tahniah, alhamdulillah. Ome, dapat kaci. Kena juga. Kita nak juga. Kaci guys. Kaci babe. Dia duduk diam-diam seorang-seorang kat belakang ni. Ketam. Ketam. King crab. Nami masak ketam. Oh, mana dia? Alamak, ketam. Oh tu sana. Pandai kau dah macam takut apa lari. Allah, ketam dah. Ketam. Selak tu, selak sini. Ketam lagi. Selak sini. Jap. Okay, dia dah tersangkut kat batang paip tu. Saya rekod. Ketam ni. Tak boleh. Nampak tak? Nah, takutlah. Ketam tu main lagi-lagi. Ada. Saya sepet tu dia. Tu bawa gitu. Dia nak ni. Dia aja.
King crab, king crab. Dia makan umpun. Mana dia? Alamak, ketam. Oh tu sana. Pandai kau dah macam takut apa yang lari-lari. Allah, ketam dah. Ketam. Selak tu, selak sini, sini. Ketam lari. Selak sini. Jap. Okay, dia dah tersangkut kat batang pan tu. Saya rekod. Ketam ni. Tak boleh. Nampak tak? Nah, takutlah. Umi. Ketam tu main lari-lari. Ada. Saya sepet tu dia. Tu bawa gitu. Dia nak ni. Dia aja. Oh, dah pandai. King crab, king crab. Dia makan umpun. Ni. Dia fight. Dia Sebab fight. UL cik. Tadi saya yang kecil gerut tu pun. Macam Ini bukan gerut. Ikan sisik ni, sisik. Amin. Baik ni. Sisik ni. Saya lah. Dia punya makan tadi pun. Sekejap lagi duri cik. Tak apa. Duri pun tak apa. Oh, sedap pakcik melayan lah. Pada pagi itu dia. Dulu taruh 4 joran, 4-4 berbunyi. Pening tak? Pening. Oh, direct cair ya. Oi. Dah nampak kili. Ikan apakah? Duri ke? Oi. Duri. Ni bagi kat Tini. Ni boleh ambil. Kat Tini. Alhamdulillah. Lepas duri. Apa ni? Setengah. Dapat juga dia naikkan. Walaupun duri. Ni kasar ke? Yang ni boleh pakai lah. Kita buat ni. Dia ambil beg. Dia standby. Standby. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Dua-dua naik. Pusat lah. Naik je. Pusat lah. Kalau dua-dua 9, dia grow. Kalau dua-dua 9 kan sedap. Lepas tu dua-dua Apa-apa Roger. baik jalan. Okey. Next trip kita. Kuling lah nak pergi lain kali. Yo. Tu cari air baik. Air lah, air. Air. Cik Rahim kata air cantik je. Cari air baik. Cari Besar lah cik. air sekali. Semua baik. Air. Kacang ke? Ikan je. Okay, Assalamualaikum. Salam. Kasar juga ni. Apa ni? Ucat. Hari ni hari dia. Kat tengah ni memang dia aja. Wah, memang dia banyak lah Mi. 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 Drag. Okey, jap Mi. Jap, jangan lawan sangat Mi. Allah. Allah tuanku, baik Mi. Kenapa ni? Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuanku, kau pemudahkanlah urusan ni. Jap, biar. Kalau dia nak lawan, kalau dia tak lawan, kalau dia nak lari biar dulu. Cuma dia berat. Ke dia bawa masuk karang? Tak boleh karau ni. Boleh tarik Alamak. Sekejap, keluarkan tali sikit. Sekejap, jangan paksa. Lenjut. Biar. Takut sangkut karang. Keluarkan lagi sikit. Sekejap, tengok dia boleh keluar tak. Kalau dia bawa lagi. Pusat lagi, ya Allah. Allahu Akbar. Duri kat Tini. Duri kat Tini. Tak, ni macam mana ni? Ikan ada lagi ke tak ni? Ada rezeki kita. Adalah, ya Allah. Sebab Umi dah rasa dia punya berat tadi. Dekat sikit. Gulung lagi. Dia tak gulung lagi. Dah tak boleh. Ni tali. Oh, tali awak ni.
Bawa jalan naik dulu. Ke kanan, kanan. Kenapa ni? Tebal. Makan tebal. Alhamdulillah. Bukan. Gelama. Siakap. Ya je. Ada lampu gelap tu rekod. Okay guys, ni lah ikan yang tadi tu. Tak tahu ikan apa ni. Ikan apa ni? Baby siakap ke? Kan? Macam siakap kan? Cakap moncong dia ni kan. Moncong dia apa? Tolong komen guys, ikan apa ni? Jangan-jangan usat lagi. Ya, itu dia usat. Alah. Belakang ni pun usat. Di mana-mana pun usat. Wah, ni lain macam ni. Road UL ni. Umi, road awak ni. Sembilan karang ke? 9 karang ke apa ni? Lain macam. Kerapu singa. Kerapu singa dengan usat. Melendut. Umi, tolong Umi. Okey, tamat misi kita mancing di rakit Rahim. Rakit Rahim Tebing Runtuh. So, hari ni adalah hasil, tapi bolehlah buat lauk. Nama pun santai-santai kan kat rakit. Saya nak upkan hasilnya. Tadang. Inilah hasil memancing di rakit. Rakit apa? Rakit Rahim. Rakit Cik Rahim. Ni je. Ikan-ikan jackpot tak ada. Cuma pakcik tadi tu lah dapat kaci kan. Dengan daun baru. Ni Umi dapat ni. Tak tahu ikan apa ni. Katanya siakap. Kelam Gelam. Adik-adik siakap. Nampak kecil kan ganda ni. Ini biasanya. So, bagi sesiapa yang dah tengok video ni, saya nak minta support lah daripada korang. Dan subscribe, like, share kita punya video, okay? Sampai berjumpa lagi kita di next video. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.